Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على حبيبنا وسيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وعلى من سار على نهجه إلى يوم الدين أما بعد. Yang saya hormati jawatan kuasa penganjur program kuliah kita pada malam ini. Seterusnya hadirin dan hadirat, para pencinta ilmu yang dirahmati Allah sekalian. Pertama sekali saya mengharapkan jasa baik kepada rakan-rakan atau hadirin dan hadirat yang sedang hadir menonton, supaya dapat sertakan di ruangan komen di bawah ini sama ada suara dan gambar kita jelas ataupun tidak. Dan boleh sahaja hadirin dan hadirat kongsikan daripada mana anda menonton kuliah kita pada malam ini untuk sebaran secara bersama hadirin dan hadirat. Okey, baik. Alhamdulillah saya membaca komen-komen yang disebutkan di sini. Daripada Sungai Petani jelas, daripada Kemunting jelas, daripada Kelang pun jelas. Ahlan wa sahlan kepada semua yang hadir menonton. Jazakumullah khairan kepada yang komen. Jadi insya-Allah kita akan menyambung perbahasan kita pada malam ini membicarakan berkenaan dengan kitab Talbis Iblis, hadirin dan hadirat. Berkenaan dengan kitab Talbis Iblis. Dan sebagaimana yang kita sebutkan secara berulang kali saban kuliah, hadirin dan hadirat, Talbis Iblis ini kita terjemahkan sebagai tipu daya iblis. Tipu daya iblis. Dan kita tahu bahawasanya iblis ini adalah musuh bagi kita. Dan Allah Ta'ala yang menyifatkan hal ini, Allah kata di dalam surah Al-Kahfi, وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ كَانَ مِنَ الْجِنِّ فَفَسَقَ عَنْ أَمْرِ رَبِّهِ أَفَتَتَّخِذُونَهُ وَذُرِّيَّتَهُ أَوْلِيَاءَ مِنْ دُونِي وَهُمْ لَكُمْ عَدُوٌّ بِئْسَ لِلظَّالِمِينَ بَدَلًا. Terjemahannya hadirin dan hadirat, dan apabila kami ni, kata Allah, mengarahkan kepada seluruh para malaikat supaya mereka bersujud kepada Adam alaihi salam, kesemua malaikat sujud kecuali iblis, dan iblis ini tergolong dalam kalangan jin, kata Allah, dan dia telah fasik kepada perintah Allah. Fafasaqa an amri rabbih. Dia telah fasik dalam arti kata dia mengingkari perintah Tuhannya. Kemudian Allah timbulkan persoalan. Afatattakhidunahu wa dzurriyyatahu awliya'a min duni wa hum lakum adu. Apakah patut awak semua ini menjadikan iblis ini sebagai, dan juga zuriatnya sebagai pembantu-pembantu bagi aku, dan juga pembantu-pembantu bagi kamu selain daripada aku, kata Allah. Wahum lakum adu, sedangkan mereka iaitu para jin, syaitan dan jin ni adalah musuh bagi kamu. Maka inilah dalil yang menggambarkan kepada kita syaitan adalah musuh kita. Iblis adalah musuh kita. Ahlan wa sahlan kepada yang datang daripada Batu Cave. Mudah-mudahan majlis kita pada malam ini bermanfaat. Jadi Talbis Iblis, hadirin dan hadirat yang saya hormati sekalian, tipu daya iblis, dan ia datang dalam pelbagai bentuk, ia datang dalam pelbagai cara. Kita tengok dalam satu hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu. Ibnu Mas'ud dia kata, khatta lana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam khattan biyadi. Satu hari Nabi sallallahu alaihi wasallam menggariskan satu garisan yang lurus di atas tanah dengan tangan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Iaitu para sahabat ada di samping Nabi SAW, di sekeliling Nabi, dan Nabi menggariskan dengan tangan Nabi itu satu garisan yang lurus di atas
tanah. Kemudian Nabi SAW mengatakan, ini adalah jalan yang lurus. Nabi kata ini adalah jalan yang lurus. Iaitu jalan yang Nabi gariskan itu tadi, Nabi umpamakan inilah sifat dan hakikat jalan yang lurus. Jalan yang lurus itu adalah agama Allah. Kemudian kata Ibnu Mas'ud, summa khatta khututan an yaminihi wa an shimalihi faqala hadhihi subulus syayatin. Kemudian Nabi gariskan lagi di sebelah kanan jalan tersebut dan di sebelah kiri garisan yang lurus tersebut. Maka Nabi kata SAW, hadhihi subulus syayatin. Ini adalah jalan-jalan syaitan. Padahal jalan yang lurus tadi Nabi kata haza sabirullah. Ini adalah jalan Allah. Dan jalan-jalan di kanan dan di kiri itu banyak bersimpang siur, tidak lurus, hadirin dan hadirat. Dan Nabi kata itu adalah jalan-jalan syaitan. Kemudian Nabi SAW membacakan firman Allah, wa anna hadza sirati mustaqiman fattabi'uh. Sesungguhnya ini adalah jalan aku yang lurus, maka ikutlah jalan ni, kata Allah. Iaitu jalan ibadah kepada Allah, jalan tauhid kepada Allah, hadirin dan hadirat. Sebagaimana yang Allah sebut dalam surah Yasin, wa ani'buduni hadza siratum mustaqim. Dan hendaklah kalian beribadah kepada aku, inilah dia jalan yang lurus. Jadi jalan yang lurus adalah jalan beribadah kepada Allah. Buat segala perintahnya dan tinggal segala larangan Allah. Dan di sekeliling jalan-jalan tersebut begitu banyak jalan-jalan yang lain, hadirin dan hadirat. Dan di setiap satu jalan itu ada syaitan yang mengajak ke arah jalan tersebut. Dan ajakan-ajakan syaitan inilah yang dinamakan sebagai apa? Sebagai talbis iblis. Yang mana talbis iblis ni menyelewengkan manusia. Pertama sekali, perbahasan yang utama dalam kitab kita ini adalah dari sudut akidah. Dari sudut akidah. Maka atas sebab itulah penulis kitab memulakan perbahasan kita ini dengan menjelaskan bahawasanya Nabi SAW menyebut akan berpecah umat aku kepada 73 kelompok. Semuanya di neraka, dalam neraka, hadirin dan hadirat. Dan kecuali satu sahaja, iaitu kumpulan yang disifatkan sebagai ma ana alaihi al-yawm wa ashabi. Apa yang aku dan para sahabatku berada di atasnya pada hari ini. Iaitu sunnah Nabi SAW dan jamaah para sahabah ridwanullahi alaihim ajma'in, dan yang kita sebut dalam bahasa yang mudah difahami ahlus sunnah wal jamaah. Ahlus sunnah wal jamaah. Jadi ahlus sunnah wal jamaah adalah individu atau kelompok yang berada di atas jalan yang lurus, tidak bengkang-bengkok, tidak menyeleweng daripada kebenaran, dan tidak dipengaruhi oleh bisikan-bisikan syaitan dalam akidah mereka, hadirin dan hadirat. Maknanya ada 72 lagi kelompok yang berbaki. Iaitu kelompok yang Nabi SAW kata kulluhum finnar. Semuanya mereka ini di neraka disebabkan akidah mereka yang salah daripada akidah Nabi SAW. Jadi atas faktor ini, hadirin dan hadirat, Ibnul Jauzi selaku penulis kitab, daripada 72 ni beliau membahagikan kepada 6 kelompok yang besar. Jadi 72 bahagi 6, dan di setiap satu kelompok ini ada 12 kumpulan-kumpulan kecil yang bernaung di bawah penamaan kelompok tersebut. Dan kita masih berada pada perbahasan kelompok Jahmiyah, hadirin dan hadirat. Bagi yang mempunyai buku ataupun PDF di dalam bahasa Arab, kita boleh lihat pada muka surat yang ke-184. Dan sebagaimana yang saya lihat di komen-komen ini ataupun di hantaran yang kita postkan dengan siaran ini, hadirin dan hadirat, ada disebutkan juga pada muka surat yang ke-184 bagi kitab terjemahan yang ada di dalam PDF. Sebenarnya bukan terjemahan, kitab bahasa Arab, saya perbetulkan. Terjemahan tu apabila diterjemahkan oleh saya, maka dia jadi penterjemahan, hadirin dan hadirat. Jadi sebenarnya kita tahu juga bahawasanya golongan Jahmiyah, dan kita tahu bahawasanya antara teras utama golongan Jahmiyah ini adalah mereka menolak sifat-sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Allah Ta'ala sifatkan tentang dirinya sendiri. Sebab bagi mereka, mereka mendakwa kalau kita kata Allah mempunyai sifat tersebut, seolah kita menyamakan Allah dengan makhluk.
Jadi pada pandangan mereka Allah tidak sama dengan makhluk. Sedangkan pegangan kita Ahlus Sunnah wal Jamaah, segala apa yang Allah sifatkan tentang dirinya sendiri kita beriman. Dan apa yang Nabi SAW sebagai utusan Allah, sebagai Rasulullah sifatkan tentang Allah, maka kita beriman dengan apa yang dikhabarkan oleh Nabi SAW. Itulah dianya Ahlus Sunnah wal Jamaah. Dan ini yang disebutkan oleh Ibnu Taimiyah rahimahullah dalam kitabnya Al-Aqidatu Al-Wasitiyah. Beliau mengatakan wa minal imani billah. Antara keimanan kepada Allah adalah al-imanu bima wasafa bihi nafsahu fi kitabihil aziz wa bima wasafahu bihi rasuluhu sallallahu alaihi wasallam min ghairi tahrifin wala ta'til min ghairi takyifin wala tamsil. Bal yu'minuna bi anna Allah laysa kamithlihi syai'un wa huwa as-sami'ul basir. Yang mana terjemahannya hadirin dan hadirat. Antara keimanan kita ini kepada Allah, iaitu sebagai manusia, sebagai muslim, adalah kita beriman dengan apa sahaja yang Allah sifatkan tentang dirinya di dalam Quran. Dan Allah ni mensifatkan dirinya dengan dua sifat yang utama, iaitu sifat zatiyah, sifat zat bagi Allah, dan yang keduanya sifat fa'liyah bagi Allah. Sifat fa'il, apa fa'il? Perbuatan. Jadi sifat zat bagi Allah seperti kalau Allah kata yadullah fawqa aydihim. Seperti Allah kata ya iblis ma mana'aka an tasjuda lima khalaqtu biyadai. Jadi ayat-ayat seperti ini yang menggambarkan al-yad. Al-yad di situ hakikatnya adalah sifat zat bagi Allah. Sifat zat bagi Allah. Manakala sifat fi'il bagi Allah hadirin dan hadirat seperti Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa. Allah ni fatirus samawati wal ard. Allah menciptakan langit-langit dan juga bumi. Allah beristiwa di atas arasy. Semua ini hadirin dan hadirat adalah Allah sendiri yang menyifatkan tentang dirinya. Di dalam surah Asy-Syura, di dalam Al-Quran hadirin dan hadirat secara umum. Jadi ini menunjukkan bahawasanya semua ini kita imani. Kerana ia juga hakikatnya adalah juzuk daripada imannya kita kepada kitab-kitab dalam rukun iman tu. Iaitu an tu'mina billah wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir wa an tu'mina bil qadari khairihi wa syarrih. Antara keimanan kepada kitab-kitab, ia mencakupi kitab-kitab samawi, iaitu seperti Taurat yang diturunkan kepada Nabi Allah Musa alaihi salam, Zabur yang diturunkan kepada Nabi Allah Dawud alaihi salam, Injil yang diturunkan kepada Nabi Allah Isa alaihi salam, dan juga Al-Quran yang diturunkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan keimanan kita kepada kitab-kitab ini adalah beriman dengan segala isi kandungan dia, segala intipati yang terdapat dan terkandung di dalamnya. Maka atas faktor ini hadirin dan hadirat, kalau Allah sifatkan dirinya dengan sekian-sekian sifat dan kita rasa sangsi dan kita rasa ragu-ragu, ini adalah masalah pada keimanan kita. Dan kita kata seolah Allah ni sama dengan makhluk, dengan kalau kita menyifatkan Allah dengan sifat yang Allah sendiri sifatkan tentang dirinya, maka kita kata ini suatu yang tidak sepatutnya hadirin dan hadirat. Sebaliknya, al-imanu bima wasafa bihi nafsahu fi kitabihil aziz. Kita beriman dengan apa yang Allah Ta'ala sifatkan tentang dirinya di dalam Al-Quran. Wa bima wasafahu bihi rasuluhu sallallahu alaihi wasallam, dan kita beriman dengan apa yang disifatkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang Allah. Jadi Nabi kata contoh, Nabi kata yanzilu rabbuna tabaraka wa ta'ala ila sama'id dunya kulla laylah. Tuhan kita turun ke langit dunia pada setiap malam. Jadi perkataan turun difahami bahawasanya ini adalah fi'il dan fi'il perbuatan. Dan saya kata tadi, Allah, antara sifat Allah adalah sifat perbuatan. Jadi ada sebahagian mengatakan, kalau kita kata Allah turun, manusia pun turun. Jadi seolah kita menyamakan Allah dengan manusia. Jadi kita ubah makna turun di situ. Bukan Allah yang turun, sebalik yang turun adalah para malaikat.
Jadi ini sebenarnya kalau kita katakan, apa salahnya kalau kita semata beriman dengan apa yang Rasulullah sendiri sampaikan. Apa yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sendiri yang sifatkan berkenaan dengan sifat Allah Subhanahu wa taala. Dan Nabi kata yanzilu rabbuna, Tuhan kita turun. Boleh difahami hadirin dan hadirat. Yanzilu rabbuna tabaraka wa ta'ala ila sama'id dunya kulla laylah. Jadi kita sifat nuzul bagi Allah Subhanahu wa taala, kita beriman sebagaimana yang Allah sendiri sifatkan dan sebagaimana yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampaikan. Kita kata min ghairi tahrif, tanpa kita mengubah baris huruf, wa min ghairi tahrif wala ta'til, tanpa kita menolak sifat tersebut, wa min ghairi takyif, dan tanpa kita meletakkan kaifiat. Letakkan kaifiat ni contohnya kalau kita kata oh Allah turun ke langit dunia macam seseorang khatib tu turun daripada mimbar. Salah cakap macam tu. Tak boleh cakap macam tu kerana itu mengkaifiatkan turun Allah. Dan kita Ahlus Sunnah wal Jamaah ini sebagaimana yang disebut oleh Syekhul Islam Ibn Taymiyah, dia kata min ghairi tahrif wala ta'til wa min ghairi takyif, tanpa kita meletakkan kaifiat begini wala tamsil, dan tidak kita menyamakan Allah daripada mana-mana sudut persamaan. Kita tak samakan Allah seolah-olah Allah turun macam kita turun daripada tangga, kita turun daripada kereta. Tidak boleh menyamakan Allah sebegitu. Sebaliknya kita memadai bagi kita ini beriman dengan Allah Subhanahu wa taala sebagaimana yang Allah sendiri sifatkan dan sebagaimana yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sifatkan di dalam hadis-hadis yang sahih, tanpa keempat-empat perkara tadi, tanpa tahrif, tanpa ta'til, tanpa takyif, tanpa tamsil. Bahkan kata Ibn Taymiyah, bal yu'minun, bahkan Ahlus Sunnah wal Jamaah yang sejati, mereka ini beriman laisa kamitslihi syai', Allah tidak sama dengan sesuatu apapun, wa huwas sami'ul basir, Allah Maha mendengar lagi Maha melihat. Hadirin dan hadirat, jadi antara isu yang dibahaskan tentang isu-isu sifat adalah isu kalam Allah. Isu kalam Allah. Jadi ada sebahagian mengatakan kalam Allah ni sifat Allah. Dan inilah pegangan ulama-ulama kita Ahlus Sunnah wal Jamaah yang telah diperjuangkan oleh Imam Asy-Syafi'i, yang telah diperjuangkan oleh Imam Ahmad bin Hanbal, bahawasanya i'tiqad kita Al-Quran kalamullah laisa bimakhluq. Hadirin dan hadirat, Al-Quran kalamullah laisa bimakhluq. Al-Quran ini adalah kalamullah dan kalam adalah kata-kata Allah. Dan Al-Quran ia bukan makhluk. Tetapi berlakulah apa yang telah berlaku pada zaman dahulu, iaitu datangnya kelompok Jahmiyah. Hadirin dan hadirat, mereka menolak sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala dan mereka mengatakan tidak, Al-Quran ini adalah makhluk. Maka atas faktor itulah datang ulama-ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah. Mereka mempertahankan akidah dan pegangan bahawasanya Al-Quran adalah kalamullah. Ini i'tiqad Ahlus Sunnah wal Jamaah yang berbeza dengan firaq atau firqah-firqah yang menyeleweng yang kita sebutkan sebentar tadi. Dan atas faktor itu juga berlaku khilaf, hadirin dan hadirat, ataupun percanggahan. Di sini saya nak kongsikan satu faedah. Kita biasa dengar tentang kisah yang berlaku antara Al-Imam Syafi'i. Masyhur Imam Syafi'i ini adalah pengasas kepada mazhab Al-Syafi'i, Al-Imam Abu Abdullah Muhammad bin Idris Al-Syafi'i rahimahullah. Beliau lahir pada tahun 150 Hijrah dan beliau meninggal dunia pada tahun 204 Hijrah. Kalau 204 Hijrah, sekarang ini 1444 Hijrah. Maknanya lebih kurang 1240 tahun dahulu, Al-Imam Syafi'i telah pergi meninggalkan kita, hadirin dan hadirat. 1000 lebih tahun dahulu. Rahmatullahi alaih. Dan kita biasa dengar kisah tentang perbezaan pandangan yang berlaku antara Al-Imam Syafi'i dengan seorang anak muridnya yang bernama Abu Musa Yunus ibnu Abdil A'la As-Sadafi, ataupun lebih dikenali sebagai Yunus As-Sadafi. Yunus As-Sadafi. Dan Yunus ni adalah anak murid kepada Imam Syafi'i dan dia juga adalah seorang ulama, hadirin dan hadirat.
Kepakarannya, kelebihannya, kecenderungannya adalah dalam bidang hadis, Yunus As-Salafi. Kisahnya adalah apabila suatu hari Yunus As-Salafi ni dia menceritakan kepada rakan-rakan dia. Dan dia kata, ma ra'aitu rajulan a'qal min asy-Syafi'i. Dia kata, aku tak pernah jumpa seorang lelaki yang lebih cerdik daripada Imam Syafi'i. Allahu Akbar. Dia kata, sepanjang hayat dia, aku tidak pernah jumpa seorang lelaki yang lebih a'qal. A'qal ni bijak. Yang lebih cerdik daripada Al-Imam Syafi'i. Dia kata, ikhtalaftu anna wa ma'ahu fi mas'alah. Aku ni ada berbeza pandangan dengan dia ni dalam satu isu, kata Yunus bin Abdul A'la. Tiba-tiba satu hari Imam Syafi'i ni, sedangkan dari sudut umur, Yunus bin Abdul A'la As-Salafi ni jauh lebih muda umurnya berbanding Imam Syafi'i. Tapi ini menggambarkan tawaduk, rendah diri hadirin dan hadirat yang ada pada peribadi Al-Imam Syafi'i. Dan Yunus bin Abdul A'la ni kata, bila aku berbeza pandangan dengan Al-Imam Syafi'i dalam satu isu, satu hari itu Imam Syafi'i datang kepada aku, ke rumah dia. Dan bila dia datang, dia bersalaman dan berjabat tangan dengan aku. Maka dia kata kepada aku, dia kata, ya Abu Musa. Dia kata, wahai Abu Musa. Abu Musa ni adalah kunyah kepada siapa? Yunus As-Salafi tadi. Abu Musa Yunus bin Abdul A'la As-Salafi. Imam Syafi'i kata, ya Abu Musa. Dia kata, wahai Abu Musa. Adakah disebabkan perbezaan kita ni pada satu-satu perkara ni menghalang kita daripada menjadi saudara? Dia kata. Takkanlah disebabkan perbezaan kita dalam satu isu menghalang kita daripada menjadi saudara. Kita ni saudara dia. Dia kata kita ni bersaudara hadirin dan hadirat. Jadi ini menggambarkan betapa sifat toleransinya Imam Syafi'i dalam perbezaan pandangan. Tolak ansur, samahah, toleran. Inilah dia yang ada pada peribadi Imam Syafi'i. Dan ramailah yang mengguna pakai kisah ni bahawasanya walau kita berbeza pandangan, persaudaraan jangan digadaikan. Maknanya kita punya ukhuwah ni masih kukuh dan utuh hadirin dan hadirat. Ini menunjukkan kepada kita bahawasanya berbeza tu boleh, tetapi jangan sampai menggadaikan saudara. Jangan sampai bermusuhan dan berpecah-pecahan hadirin dan hadirat. Tetapi ada satu lagi kisah yang saya nak katakan. Inilah faedah yang saya nak kongsikan. Apakah dianya kaitan dengan tajuk kita. Iaitu kisah yang berlaku antara Al-Imam Syafi'i juga hadirin dan hadirat dengan seorang tokoh Mu'tazilah. Dengan seorang tokoh Mu'tazilah. Yang mana tokoh Mu'tazilah ini namanya adalah Hafs Al-Fard. Hafs Ha Fa Sad Al-Fard. Hafs Al-Fard ni adalah seolah kita katakan antara tokoh atau pembesar Mu'tazilah. Dan apabila berlakunya perbezaan antara Al-Imam Syafi'i dengan Hafs Al-Fard ini, perbezaan yang berlaku adalah apabila Hafs ni dia mengatakan Al-Quran makhluk. Dan Imam Syafi'i sebagai Imam Ahli Sunnah wal Jamaah, dia begitu tegas hadirin dan hadirat. Dan kata-kata dia ini direkodkan dalam sejarah. Bahawasanya Al-Imam Syafi'i mengatakan, laqad kafarta billahil azim. Sesungguhnya awak telah kufur dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kita tengok. Ada dua perbezaan yang berlaku antara dua individu. Iaitu yang pertama dan melibatkan Imam Syafi'i. Yang pertama dengan Yunus As-Salafi. Yang kedua dengan Hafs Al-Fard. Tetapi kita tengok macam mana Imam Syafi'i berinteraksi dengan dua perbezaan pandangan tersebut. Jadi yang ramai nukilkan seolah-olah Imam Syafi'i ini dalam semua khilaf pun dia, tak apalah kita saudara. Yang ni tak apalah. Tidak. Bukan semua khilaf. Sebab itu guru saya, Syekh Ali bin Hasan Al-Halabi rahimahullah, selalu sebut dalam majlis-majlis kuliah yang saya hadir di Jordan dahulu, hadirin dan hadirat. Beliau mengatakan, walaysa kullu khilafin ja'a mu'tabara illa khilafun lahu hazzum minan nazari. Yang mana terjemahannya, bukan semua khilaf itu datang secara mu'tabar, melainkan khilaf yang mempunyai sandarannya daripada dalil sahaja. Jadi, maknanya, kalaulah khilaf itu jelas bercanggahan dengan akidah kita, menyeleweng daripada dalil yang qat'i, menyeleweng daripada ijma', maka kita kata khilaf ni khilaf yang tidak diraikan.
Tapi kalau khilaf tu adalah dalam kerangka isu-isu dalil yang zanni, yang ni boleh khilaf. Dan dalam kerangka perkara-perkara permasalahan yang tidak terdapat padanya ijma', yang ni boleh khilaf. Tak ada masalah. Macam khilaf antara isu bacaan doa kunut subuh ada atau tidak. Bacaan bismillah ketika salat dalam salat kita ini, adakah ia dibaca secara jahar atau dibaca secara perlahan. Semua ni adalah khilaf yang mu'tabar, yang diraikan, yang diterima hadirin dan hadirat. Jadi maknanya kalau isu-isu yang sampai kepada tahapan akidah menyeleweng daripada akidah Ahlussunnah wal Jamaah, maka di sini kita dapat lihat ketegasan Al-Imam Syafi'i. Bahawasanya jangan kita dok kata, oh Imam Syafi'i ini dia toleran dalam semua khilaf, jadi kita pun kena toleran juga. Tidak. Kalau ada kaitan dengan isu-isu usul dalam akidah hadirin dan hadirat, isu-isu teras dalam akidah, di sini kita kena jelas yang mana satu hak, yang mana satu batil, hadirin dan hadirat. Jadi dalam perbahasan kita pada malam ini, hadirin dan hadirat, kita nak pergi kepada kelompok atau kumpulan yang terakhir daripada pecahan Jahmiyah, Dan disebutkan di sini oleh Al-Imamul Hafiz Ibnul Jauzi rahimahullah, adalah kelompok yang dinamakan sebagai Al-Lafziyah. Dan Al-Lafziyah ni penamaan mereka ada kaitan dengan perbuatan yang mereka jadikan sebagai apa? Sebagai pegangan. Iaitu perkataan Al-Lafziyah ada kaitan dengan lafaz. Dan disebutkan di sini qalu, iaitu kelompok ini, iaitu pecahan daripada Jahmiyah ini, mereka kata lafzuna bil Qur'ani makhluk. Lafaz kita terhadap Al-Quran ni adalah makhluk. Sebahagian ulama Ahli Sunnah wal Jamaah, mereka teliti dengan ucapan-ucapan sebegini, hadirin dan hadirat. Mereka tidak mahu kepada perbahasan yang terlalu mendalam, tetapi mereka cenderung kepada Al-Quran ni kalamullah, hadirin dan hadirat. Dan mereka tidak bersetuju dengan kenyataan golongan ini yang mengata lafaz kita terhadap Quran ini makhluk dan seumpamanya. Seolah bila kita baca Quran, bacaan tu adalah makhluk, seolah ia bukan kalamullah dan seumpamanya. Jadi atas faktor ini, pandangan ini juga adalah pandangan yang menyeleweng daripada Ahlus Sunnah wal Jamaah. Sedangkan kita secara terang kita kata Al-Quran kalamullah. Dan Allah sendiri menyifatkan yang dirinya ada kalam. Dalam Quran jelas Allah kata wa kallamallahu Musa taklima. Allah berbicara dengan Musa. Kallamallahu, dan Allah di situ adalah fa'il. Allah yang berkata, Allah yang berbicara, dan Nabi Musa alaihi salam adalah maf'ulun bih, iaitu individu yang dibicarakan ataupun dia adalah individu yang Allah Ta'ala berbicara dengan dia, hadirin dan hadirat. Kemudian kita sebutkan di sini selesai kepada perbahasan Jahmiyah. Dan Jahmiyah ada berapa? Pecahan kecil di bawahnya. Ada 12, hadirin dan hadirat, dan yang terakhirnya adalah kelompok Al-Lafziyah. Baik. Cuma kita kena sebutkan juga, hadirin dan hadirat, walaupun Ahli Sunnah wal Jamaah ini i'tiqadnya adalah Al-Quran kalamullah dan bukan makhluk, tetapi satu ciri yang kadang-kadang Ahli Sunnah wal Jamaah pertahankan, betul kita kata Al-Quran kalamullah, tetapi ciri sejati Ahli Sunnah wal Jamaah bukan semata beriktikad Al-Quran tu kalamullah. Tetapi ciri sejati Ahlus Sunnah wal Jamaah adalah sentiasa melazimi pembacaan Al-Quran hari demi hari. Inilah ciri Ahlus Sunnah wal Jamaah. Hari-hari ada peruntukan masa dia untuk baca Quran. Walaupun dia sibuk, walaupun dia tidak lapang, hadirin dan hadirat, tetapi dia mencari juzuk masa dia untuk dicuri membaca Al-Quran. Dan ini yang terlepas pandang kita ni. Ramai yang kita Ahlus Sunnah. Kami ni Ahli Sunnah, pejuang sekian dan sekian. Tetapi awak baca Quran tak hari ni? Contoh. Dia kata, Allah, saya tak baca lagi. Jadi kalau kita tak baca Quran, macam mana kita semangat? Agama ini bukan
diluaskan atau disebarkan dengan semangat semata-mata. Tetapi agama kita ini adalah dikembangkan atau disebarluaskan dengan pengamalan. Jadi atas faktor itu, sebelum kita berpindah tajuk, maka kena ingat ciri Ahlus Sunnah wal Jamaah adalah sentiasa melazimi pembacaan Al-Quran. Hadirin dan hadirat. Kita tengok dahulu ada seorang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, iaitu namanya Khalid Al-Walid. Khalid Al-Walid. Kita biasa dengar nama Khalid Al-Walid. Khalid Al-Walid ni adalah panglima perang, hadirin dan hadirat. Orang yang berperang ni lagilah orang yang sibuk. Dia nak berjihad, dia nak memimpin bala tentera, dia nak mempersiapkan alatan-alatan ketenteraan, dan dia memberitahu. Dia kata apa? Dia menangis pada satu hari. Dia kata, aku ni disibukkan oleh jihad. Syaghalanil jihad an tilawati kitabi rabbi, dia kata. Ataupun an tilawatil Quran. Aku ni disibukkan oleh jihad daripada membaca Al-Quran, dia kata. Dan bila kita teliti balik, dia disibukkan dengan ibadah daripada melakukan ibadah. Jadi tak rugi pun sebenarnya. Dia kata aku disibukkan dengan jihad daripada baca Quran. Jihad besar pahalanya, baca Quran pun besar pahalanya. Cuma yang lebih tinggi adalah jihad sebenarnya, fi sabilillah. Kerana jihad ni adalah untuk menjaga agama Allah. Jihad adalah untuk menjaga agama Allah. Tetapi kita pula, kalau kita persoalkan hadirin dan hadirat dalam kehidupan kita ni, apa yang menyibukkan kita daripada baca Quran? Kalaulah Khalid Al-Walid disibukkan dengan jihad, kita disibukkan dengan apa? Jadi ini soalan yang kita kena jawab dalam hati, hadirin dan hadirat. Jadi selesai kepada perbahasan itu, kita nak pergi kepada aliran yang berikutnya, iaitu kelompok Al-Murji'ah. Kelompok Al-Murji'ah. Dan Al-Murji'ah kumpulan. Kita biasa dengar perkataan Murji'ah, dan dia punya fikrah dia ataupun kefahaman dan aliran pemikirannya adalah daripada perkataan Al-Irja'. Daripada perkataan Al-Irja'. Dan wanqasamatil murji'ah isnatai asyrah firqah. Golongan Al-Murji'ah terbahagi kepada 12 kelompok, kata penulis kitab Al-Imam Ibnul Jauzi rahimahullah. Golongan Murji'ah terbahagi kepada 12 kelompok. Yang pertamanya, hadirin dan hadirat yang saya hormati, At-Tarikiyah. At-Tarikiyah. Dan At-Tarikiyah ini antara pegangan mereka dalam berakidah. Qalu, mereka mengatakan, iaitu mereka berpendapat, Laisa lillahi ala khalqihi faridatun siwal iman bihi. Faman amana bihi falyaf'al ma sya'. Faman amana bihi falyaf'al ma sya'. Terjemahannya, Allah tidak mempunyai ataupun makhluk-makhluk Allah tidak ada kewajipan ke atas Allah kecuali suatu kewajipan sahaja. Iaitu kita ni sebagai makhluk, hak Allah ke atas diri kita. Dia ada dua. Hak kita ke atas Allah dan hak Allah ke atas diri kita. Jadi yang kita nak bahas ni adalah yang kedua, iaitu hak Allah ke atas diri kita. Apa hak Allah ke atas diri kita ni? Apa kewajipan kita ni terhadap Allah? Itu perkataan lain. Apa kewajipan kita, apa tanggungjawab kita ke atas Allah? Maka kata golongan At-Tarikiyah ni, dia kata kita ni tidak ada sebarang tanggungjawab kepada Allah, melainkan satu kefarduan sahaja, satu kewajipan sahaja, iaitu al-imanu bihi, beriman kepada Allah. Beriman kepada Allah. Faman amana bihi falyaf'al ma sya'. Siapa yang beriman kepadanya, siapa yang beriman kepada Allah, buatlah sesuka hati dia. Sebab akhir sekali dia akan kata, aku beriman. Buat sesuka hati ni adalah mencakupi buat baik dan buat jahat. Dia kata, buat jahat pun tak apa sebab aku orang beriman.
Dan sebab itulah kita biasa dengar tentang pemikiran Murji'ah. Mereka inilah golongan yang memisahkan antara iman dengan amal anggota badan, hadirin dan hadirat. Seolah pada mereka amalan tidak ada kaitan dengan iman. Dan amalan tidak memberi kesan kepada iman. Itu yang timbul. Oh, saya ni memang mulut jahat, suka mencarut, suka maki hamun orang, tapi hati baik, dia kata. Saya beriman, dia kata. Sedangkan Nabi SAW mengatakan, Laisal mu'min bitta'an wala billa'an wala bilbazi. Bukanlah orang yang sempurna imannya itu adalah orang yang suka memaki hamun, suka melaknat dan suka cakap lucah, hadirin dan hadirat. Maknanya Nabi mengaitkan bahawasanya iman ada kaitan dengan ucapan lidah. Dan hadis Nabi SAW, Nabi kata, Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir, falyakul khairan aw liyasmut. Sesiapa yang beriman kepada Allah dan juga hari akhirat, hendaklah dia bercakap yang baik ataupun dia diam. Maknanya, cakapan lidah ada kaitan dengan iman. Tetapi ada satu kumpulan dia nak mengasingkan antara iman dengan amalan. Dan inilah yang kita kata berbeza, hadirin dan hadirat, dengan pegangan kita ini sebagai Ahlus Sunnah wal Jamaah. Dan dahulu kita ingat pada beberapa majlis kita yang lepas, hadirin dan hadirat, kita nak ulang kaji balik. Jadi dalam majlis kita pada malam ni banyak ulang kaji dengan tajuk yang semasa dan ulang kaji dengan apa yang kita telah sebutkan sebelum ini. Dan saya harapkan semua hadirin dan hadirat tidak bosan kalau ada yang saya sebut berulang kali, hadirin dan hadirat. Kita kena ingat, al-ilmu idza takarrara taqarrara. Ilmu ini apabila ia diulang, ia akan kekal. Apabila ia diulang, ia akan kekal. Jadi sebab itu saya nak sebutkan bahawasanya kita banyak kali sebut definisi iman. Definisi iman. Yang mana hadirin dan hadirat yang saya hormati, kita katakan iman ni adalah al-qawlu bil lisan, ucapan dengan lidah. Wal-i'tiqadu bil qalb, beriktikad dengan jantung hati. Wal-amalu bil jawarih wal arkan, beramal dengan anggota badan. Jadi iman ni dia ada cabang-cabang dia. Iman dia ada cabang. Dan cabang ni mesti ada kaitan dengan asal. Takkan cabang tak ada kaitan dengan asal. Dia usul, furu', asal, cabang. Hadirin dan hadirat. Dia mesti ada kaitan dengan asal. Jadi Nabi SAW sebut dalam satu hadis yang sahih, baginda menyatakan, Al-imanu bid'un wa sittuna syu'bah. Al-imanu bid'un wa sittuna syu'bah. Iman ini ada 60 lebih cabang. A'laha, cabang iman yang paling tinggi, qaulun la ilaha illallah. Ucapan la ilaha illallah. Adnaha, cabang iman yang minimum, yang rendah, imatatul aza anit tariq. Kita alihkan sesuatu yang mengganggu, yang menyakiti, daripada jalanan, hadirin dan hadirat. Kita alihkan sesuatu yang mengganggu, yang menyakiti laluan orang ramai daripada jalanan. Contoh, di kawasan orang ramai nak lalu, adanya duri, adanya kaca, adanya kayu, adanya baku, adanya sampah sarap, adanya pelbagai contoh-contoh perkara-perkara lain yang mengganggu laluan orang ramai, maka kita alihkan dengan tangan kita. Maka itu adalah adnal iman. Ada cabang iman yang minimum, hadirin dan hadirat. Dan disebutkan oleh Nabi SAW, wal haya'u syu'batun minal iman, dan perasaan malu adalah satu cabang daripada cabang-cabang iman. Perasaan malu adalah satu cabang daripada cabang iman. Jadi menerusi hadis ini, bukankah kita dapati bahawasanya ada 3 teras iman yang utama? Yang pertama, ucapan la ilaha illallah, dan ucapan la ilaha illallah adalah amalan lisan. Yang kedua adalah perbuatan mengalihkan perkara yang mengganggu daripada jalanan, dan ini adalah perbuatan anggota badan, iaitu tangan. Dan yang ketiga, perasaan malu ni adalah amalan hati. Malu tempatnya dalam hati. Jadi ini menunjukkan bahawasanya iman ada 3 cabang yang utama, iaitu yang pertamanya ucapan lidah, perbuatan anggota badan,
dan juga amalan hati. Jadi sebab itu, orang yang beriman adalah orang yang membuktikan keimanannya dengan amal saleh, menerusi lidahnya, menerusi amalan anggota badannya, menerusi hati dia. Jadi sebab itu kita akan dapati di dalam Al-Quran, hadirin dan hadirat, perkataan iman pasti akan datang secara berpasangan, dan pasangan iman ini di dalam Al-Quran ada dua. Yang pertama adalah amal saleh. Yang pertama adalah amal saleh. Allah kata dalam surah Al-Asri, dalam surah At-Tin, dalam surah Al-Kahfi, apa dia? Wal asri innal insana lafi khusr illa allazina amanu wa amilus salihat. Melainkan orang yang beriman dan beramal saleh. Menunjukkan betapa keterikatan, hadirin dan hadirat, antara iman dengan amal saleh. Allah kata dalam surah At-Tin, laqad khalaqanal insana fi ahsani taqwim thumma radadnahu asfala safilin illa allazina amanu wa amilus salihat. Beriman, beramal saleh. Kemudian dalam surah Al-Kahfi ayat yang kedua, qayyiman liyunzira ba'san shadidan min ladunhu wa yubashshiral mu'minina alladhina ya'maluna as-salihat anna lahum ajran hasana. Iaitu memberitahu kepada orang yang beriman, memberi khabar gembira kepada golongan yang beriman dan beramal saleh. Jadi iman, amal saleh, iman, amal saleh. Itu satu. Dan pasangan iman ini di dalam Al-Quran adalah taqwa. Adalah taqwa, hadirin dan hadirat. Contohnya dalam surah Yunus. Dalam surah apa? Surah Yunus. Ayat 62 dan juga 63. Allah mengatakan, ala inna awliya Allahi la khawfun alaihim walahum yahzanun allazina amanu wa kanu yattaqun. Orang yang beriman, iaitu wali Allah, adalah mereka yang beriman dan bertakwa. Mereka yang beriman dan bertakwa. Dan takwa adalah sinonim kepada amal saleh. Jadi takwa adalah sinonim kepada amal saleh. Amal saleh adalah takwa dan takwa adalah amal saleh, hadirin dan hadirat. Dan kalau kita tengok beberapa hadis Nabi SAW, baginda jelas menunjukkan bahawasanya iman ni, amal saleh ni ada kaitan dengan iman. Jadi amal saleh adalah pembuktian keimanan. Amal saleh adalah cabang-cabang iman yang tidak boleh terpisah daripada keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan amalan saleh ni dia mencakupi ucapan lidah, amalan-amalan lidah, seperti baca Quran, seperti selawat, seperti doa, seperti zikir, dan seperti cakap perkataan-perkataan yang baik, hadirin dan hadirat. Dan juga amalan anggota badan seperti salat, seperti jihad, seperti puasa, seperti haji, seperti umrah, seperti i'tikaf, seperti menuntut ilmu, dan pelbagai ibadah-ibadah yang lain yang merupakan amalan anggota badan. Dan yang ketiga adalah amalan hati. Amalan hati ini seperti perasaan malu, perasaan tawakal, dan perasaan sangka baik sesama manusia, sangka baik kepada Allah, dan juga perasaan-perasaan yang lain, hadirin dan hadirat. Semua ini adalah amalan apa? Amalan hati. Amalan hati. Jadi perlu dibuktikan. So itu dalam satu hadis yang sahih daripada Nabi SAW, baginda menyatakan, man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyakul khairan aw liyasmut. Sesiapa yang beriman kepada Allah dan hari akhirat, hendaklah dia bercakap baik atau dia diam. Bercakap baik ni adalah amalan soleh. Jadi amalan soleh yang ada kaitan dengan iman dia. Jadi orang yang, ini satu lagi, nanti saya nak sebut selepas daripada ini. Kerana Nabi SAW kata, وَمَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَلْيُكْرِمْ جَارَهُ وَمَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَلْيُكْرِمْ ضَيْفَهُ. Sesiapa yang beriman kepada Allah dan hari akhirat, hendaklah dia memuliakan jirannya, dan sesiapa yang beriman kepada Allah dan hari akhirat, hendaklah dia memuliakan tetamunya. Jadi memuliakan jiran, memuliakan tetamu, ini amal saleh.
Dan dia adalah secara spesifiknya adalah amalan anggota badan, hadirin hadirat. Macam kalau ada tetamu datang, hidang air. Tetamu datang, jamu makan. Ini namanya apa? Perbuatan hidang air, jamu makan, semua ni amal saleh, hadirin hadirat. Semua ini adalah amal saleh. Jadi sebab itu amal saleh ni ada kaitan dengan keimanan. Tapi inilah satu lagi faedah yang saya nak kongsikan. Bila Nabi SAW kaitkan iman dengan amal saleh, adakah kalau kita menyelisihi contoh? Nabi kata sesiapa yang beriman kepada Allah dan hari akhirat, hendaklah dia bercakap baik atau dia diam. Jadi persoalan, adakah orang yang bercakap jahat, yang bercakap tidak baik, yang bercakap buruk, adakah itu bermakna dia tidak beriman? Kerana Nabi kata siapa yang beriman, maka sekian-sekian. Tapi kalau dia bercanggah dengan apa yang disebutkan dalam hadis tersebut, adakah ini bermakna yang dia itu tidak beriman? Macam Nabi kata, keiman siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhirat adalah dia memuliakan jirannya. Tapi kalau ada orang dia menyakitkan hati jiran dia dengan lidah dia, dengan tangan dia, dengan perbuatan dia, adakah ini bermakna dia tidak beriman dalam arti kata dia jadi kafir? Kerana lawan kepada iman adalah kufur. Hadirin hadirat. Lawan kepada mukmin adalah kafir. Maka macam mana nak jawab? Kena orang tanya mesti ada jawapan. Jadi kita kata gini, hadirin hadirat. Iman ini antara i'tiqad ahli sunnah wal jamaah adalah yazidu wa yanqus. Yazidu wa yanqus. Bertambah dan berkurang. Bertambah dan berkurang. Jadi sebenarnya bila Nabi SAW kata tadi, man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyakul khairan aw liyasmut. Maknanya seseorang yang iman dia benar-benar jitu dan kukuh dan utuh, hadirin dan hadirat, dia pasti akan bercakap baik atau diam saja. Tapi kalau ada hari dia bercakap buruk, itu makna iman dia jatuh. Iman dia rendah. Iman dia berkurang. Bukan makna imannya tidak ada. Ada beza. Kalau iman tidak ada, itu kufur. Tetapi ini maknanya iman itu berkurang. Iman ada. Dia tidak menjadi kafir kalau dia bercakap bohong, kalau dia mencarut, kalau dia tidak melayan tetamu dengan baik, atau dia menyakitkan hati tetamu dengan lidah atau amalan anggota badan dia. Dia tidak kufur dan dia tidak kafir, hadirin hadirat. Dia iman dia berkurang. Dia masih beriman. Jadi macam tu juga bila Nabi SAW mengatakan laisal mu'minu bit-ta'an wala bil-la'an wala bil-bazi wala sekian-sekian. Nabi bukanlah orang yang beriman itu orang yang kuat maki orang atau melaknat ataupun bercakap lucah ataupun kotor. Jadi maknanya bukan orang yang beriman dengan sebenar-benar iman. Nah, itu maksudnya. Dengan iman yang paling tinggi. Tapi bila dia buat juga cakap tak elok ke, melaknat ke, cakap kotor ke, itu maknanya dia masih Muslim. Dia masih beriman. Cumanya apa? Iman dia rendah, hadirin dan hadirat. Iman dia rendah. Iman dia berkurang kerana iman ni kaedah dia ucapan lidah, amalan hati dan juga amalan anggota badan. Iman bertambah, iman berkurang. Yang ni ingat tak masa kita belajar dahulu, hadirin dan hadirat, kita kata al-imanu khamsu nunatin. Iman tu adalah 5 huruf nun. Iaitu al-qawlu bil-lisan, wal-i'tiqadu bil-qalbi wal-jinan, wal-amalu bil-jawarihi wal-arkan, yazidu bi-ta'atir rahman, wa yanqusu bi-ta'atis syaitan. Dan kenapa dikata diakhiri dengan huruf nun? Kerana setiap perkataan yang kita sebutkan daripada 5 frasa tadi, diakhiri dengan huruf nun. Jadi iman adalah al-qawlu bil-lisan, ucapan dengan lidah. Wal-i'tiqadu bil-qalbi wal-jinan, beriktikad dengan hati. Wal amalu bil jawarihi wal arkan, beramal dengan anggota badan. Yazidu bi ta'atir rahman, iman bertambah dengan ketaatan kepada Allah. Wa yanqusu bi ta'atis syaitan, iman berkurang dengan ketaatan kepada syaitan, dalam kurungan bermaksiat kepada Allah. Jadi berbalik kepada perbahasan kita ini. Salah satu daripada kelompok murji'ah, iaitu yang dinamakan sebagai at-tarikiyah, mereka memisahkan antara iman dan juga amal. Mereka kata yang wajib kepada kita ini, makhluk Allah, hanyalah beriman kepada Allah sahaja. Kalau sesiapa yang telah beriman kepada Allah, dia buatlah sesuka hati dia pun tak ada masalah. Tak betul. Siapa yang beriman kepada Allah,
Dia kena buat apa yang Allah kehendaki. Bukan apa yang kita punya suka hati. Ya tidak. Hadirin dan hadirat. Dan ini dibuktikan dengan perbuatan Nabi SAW. Dan dibuktikan dengan amalan para sahabat Nabi SAW. Contoh saya bagi. Supaya kita lebih mudah faham. Betul ke Nabi ni dan para sahabat Nabi, mereka ni kalau mereka beriman kepada Allah, mereka buat suka hati mereka. Seolah tidak ada halal, tidak ada haram, tidak ada taat, tidak ada maksiat, seolah tidak ada pemisah antara dua perkara itu. Kita nak tengok. Atau kita kata hadirin dan hadirat, contoh saya bagi adalah contohnya berkenaan dengan 10 para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang dijamin syurga. 10 sahabat yang dijamin syurga. Di dalam satu hadis yang sahih daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, baginda kata, Abu Bakrin fil jannah, wa Umar fil jannah, wa Uthman fil jannah, wa Ali fil jannah. Jadi Nabi kata Abu Bakar dalam syurga, Umar dalam syurga, Uthman dalam syurga, dan Ali dalam syurga. Jadi Abu Bakar, Umar, Uthman, Ali berempat. Mana lagi 6? Kita kata yang kelima adalah Az-Zubair bin Al-Awwam. Az-Zubair bin Al-Awwam radhiyallahu anhu. Yang keenam adalah Talhah bin Ubaidillah. Talhah bin Ubaidillah. Yang ketujuh, Sa'ad bin Abi Waqqas. Sa'ad bin Abi Waqqas. Yang ke-8 adalah Sa'id bin Zaid. Sa'id bin Zaid. Yang ke-9 adalah Abu Ubaidah Amir bin Al-Jarrah. Ataupun yang kita masyhur sebagai Abu Ubaidah Al-Jarrah. Aminu hadhil ummah. Itu individu yang sangat amanah dalam kalangan umat ini. Yang paling amanah, hadirin dan hadirat, dalam kalangan umat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Inna likulli ummatin amin wa aminu hadhil ummah Abu Ubaidah Al-Jarrah. Pada setiap umat tu ada orang yang paling amanah, dan orang yang paling amanah dari kalangan umatku ini adalah Abu Ubaidah Al-Jarrah, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan yang ke-10 adalah Abdurrahman bin Auf. Abdurrahman bin Auf. Jadi 10 orang sahabat Nabi ni, mereka dapat jaminan syurga. Dan semasa mereka ini diberi jaminan tersebut, mereka masih hidup. Dalam arti kata, perjalanan hidup mereka masih panjang. Kerana ramai dari kalangan mereka, kalau tak semua mereka pun, tapi majoritinya adalah mereka mati selepas Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mereka wafat setelah wafatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi apabila mereka wafat selepas Nabi dan mereka telah dijamin syurga oleh Nabi SAW, kalau ikut kepada pemikiran kita ini, mungkin pada pandangan kita, aku ni dah dapat jaminan syurga kot, nak beramal buat apa? Nak semayang buat apa? Nak berjihad buat apa? Nak baca Quran buat apa? Nak menuntut ilmu kenapa? Nak bersedekah kenapa? Dah dapat jaminan syurga, relax je lah. Nabi sebut kot, takkan Nabi nak penipu? Tak, Nabi wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Dalam surah An-Najmi ayat 2-3 tu. Jadi ayat 3-4 hadirin hadirat. Surah An-Najmi. Jadi inilah memberikan gambaran kepada kita. Kita tengok. Sayyiduna Umar bin Al-Khattab. Umar bin Al-Khattab ni, dia meninggal dunia disebabkan ketika dia sedang memimpin salat berjamaah pada salah satu daripada salat fardu. Dia memimpin salat berjamaah dan dia telah ditikam oleh seorang lelaki yang namanya Abu Lu'lu'ah Al-Majusi. Abu Lu'lu'ah Al-Majusi, la'natullah alaih. Dia membunuh Umar bin Al-Khattab radhiyallahu ta'ala anhu. Dan ketika itu, ialah Umar walaupun dia tidak mati serta-merta, tetapi kesan daripada tikaman tersebut dia meninggal dunia radhiyallahu ta'ala anhu.
Jadi yang cuba saya nak sampaikan hadirin dan hadirat, maknanya walaupun Omar ni dijamin syurga, tetapi dia mati pun tengah sembahyang. Disebabkan ketika dia tengah salat. Tak adalah kita dengar yang Omar dijamin syurga, dia berhenti beramal. Begitu. Begitu juga Sayyidina Osman. Osman bin Affan radhiyallahu ta'ala anhu, dia wafat disebabkan tikaman juga. Dia mati ditikam juga. Tapi pembunuhnya tidak diketahui. Dan ketika Osman dibunuh, ditikam, dia sedang membaca Al-Quran, hadirin dan hadirat. Dia sedang membaca Al-Quran. Mushaf Quran di tangan dia. Dia tengah baca dan dia ditikam dan mengalir darah tu dan terpercik darah tersebut pada firman Allah Subhanahu wa taala, fasayakfikahumullah. Fasayakfikahumullah. Yang mana fasayakfikahumullah ni terjemahannya Allah akan menjaga dan memelihara kamu daripada mereka. Jadi maknanya bila wafat sahaja Osman ibn Affan, dia selamat daripada kejahatan-kejahatan manusia yang lain. Dia berada di bawah jagaan Allah dan ambilan daripada Allah Subhanahu wa taala. Dan hadirin dan hadirat, itulah Osman ibn Affan, dia mati pun tengah baca Quran. Jadi ini isyaratnya apa? Isyaratnya walaupun mereka ini mendapat jaminan syurga pada zaman Nabi SAW, semasa hayat Nabi, dan perjalanan hidup mereka masih panjang selepas Nabi SAW wafat, itu tidak bermakna mereka berhenti beramal. Ini adakah boleh bagi kita untuk terima dengan mudah sahaja orang kata, oh kita ni beriman sahaja kepada Allah, tetapi amalan kita buatlah sesuka hati. Tidak ada kaitan dengan iman. Hanya tidak tepat. Ini pemikiran Murji'ah, hadirin dan hadirat. Dan kemudiannya, contoh yang kedua adalah contoh yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam sebuah hadis kursi, yang mana Allah memberitahu kepada mereka yang menyertai peperangan Badar. Golongan yang menyertai peperangan apa? Peperangan Badar. Hadirin dan hadirat. Allah kata dalam hadis kursi, Allah kata, ya ahla Badar, wahai mereka yang menyertai peperangan Badar, if'alu ma syi'tum qad ghafartu lakum, buatlah sesuka hati kamu, aku telah ampunkan dosa-dosa kamu. Aku telah ampunkan dosa kamu. Bayangkan mereka ni adalah golongan yang mendapat jaminan pengampunan Allah. Tapi kita tengok mereka-mereka ahli Badar ini, mereka semuanya walaupun mereka dapat jaminan Allah Ta'ala ampunkan dosa mereka, tetapi mereka akan terus lagi ibadat. Menunjukkan bahawasanya amalan soleh ni ada kaitan dengan keimanan mereka kepada Allah, hadirin dan hadirat. Dan selain daripada faktor itu, tujuan mereka beramal walaupun dah dijamin syurga, walaupun dah dijamin pengampunan, adalah untuk menzahirkan syukur. Menzahirkan syukur. Kita kena tahu bahawasanya amalan soleh kita ini walaupun ia cabang iman, tetapi amal soleh dalam masa yang sama adalah manifestasi syukur. Manifestasi syukur. Ia adalah lambang kesyukuran kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita tengok contoh yang disebut oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Suatu hari Aisyah bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, wahai Rasulullah, kenapakah awak salat sehingga bengkak kaki sedangkan Allah dah mengampunkan dosa awak yang dahulu dan yang akan datang? Maka pendek jawapan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi mengatakan, afala akunu abdan syakura. Tak patutkah aku ini menjadi seorang hamba yang bersyukur? Jadi manifestasi syukur Nabi adalah dengan mendirikan salat. Dengan mendirikan salat. Semua ibadah kita ini, cara kita nak mensyukurinya adalah dengan kita melakukan ketaatan kepada Allah. Dalam arti kata, kalau kita salat, itu adalah syukur kepada Allah dengan nikmat anggota tubuh kita. Kalau kita sedekah, itu adalah syukur kepada Allah dengan nikmat harta kita. Kalau kita buat kebajikan, itu adalah syukur kepada Allah Ta'ala dengan nikmat yang Allah Ta'ala berikan kepada kita, hadirin dan hadirat.
Jadi inilah adalah menunjukkan bahawasanya, tadi kawan ni kata tadi apa? Cukup beriman dan buatlah sesuka hati. Kita tengok adakah betul itu yang diamalkan oleh orang yang dijamin syurga 10 itu dan juga para ahli badar. Adakah betul mereka berbuat sesuka hati mereka setelah mereka dapat jaminan? Kita tengok tidak. Mereka masih melakukan amal soleh, ketakwaan kepada Allah Subhanahu Wa Taala sehingga mereka mati, hadirin dan hadirat. Jadi ahli sunnah tidak memisahkan antara amalan dengan iman kepada Allah. Bahkan amalan adalah cabang kepada iman. Baik. Dan yang terakhir hadirin dan hadirat, sebelum kita tutup hadirin dan hadirat, kerana saya nak sambung sedikit sahaja lagi, satu kumpulan sahaja lagi sebelum kita tamat. Iaitu golongan yang kedua dari kalangan kelompok Murji'ah adalah As-Sabi'iyah, ataupun yang lebih tepat As-Sa'ibiyah. Tadi saya kata Sabi'iyah. As-Sa'ibiyah. Was-Sa'ibiyatu, dan kelompok Sa'ibiyah ini, mereka antara pegangan mereka, qalu inna Allah Ta'ala sayyaba khalqahu liya'malu ma sya'u. Yang mana terjemahannya hadirin dan hadirat, inna Allah sayyab. Apa makna sayyaba? Sayyaba ni Allah Ta'ala yang menjadikan ataupun yang menetapkan kepada makhluknya untuk mereka lakukan apa yang mereka kehendaki. Awak nak buat jahat, buatlah. Yang penting beriman. Begitu. Alangkah tidak logiknya ataupun tidak boleh diterimanya hadirin dan hadirat dengan kenyataan-kenyataan begini. Seolah dia kata Allah Ta'ala yang telah sayyaba khalqahu, Allah yang telah menetapkan, yang telah menentukan atau yang telah mengarahkan makhluknya untuk mereka mengamalkan amalan berdasarkan apa yang mereka kehendaki. Tetapi kita tidak, kita sebagai Muslim, sebagai mukmin, sebagai Ahlus Sunnah wal Jamaah, amalan kita ini adalah terikat dengan apa yang Allah kehendaki, bukan apa yang kita kehendaki. Sebab itu kita diajarkan hadirin dan hadirat, kadang-kadang ada perkara yang berlaku dalam kehidupan kita ini yang mungkin kita tidak kehendaki. Dan di sisi kita perkara itu buruk dan tidak baik untuk kita. Tapi kita diajarkan oleh Nabi dan diajarkan oleh agama kita ini, apabila kita ditimpa keadaan-keadaan sebegitu, hendaklah kita membaca, disunatkan kepada kita ini untuk membaca Masya Allahu kana wa ma lam yasha lam yakun. Masya Allahu kana wa ma lam yasha lam yakun. Terjemahannya, apa yang Allah kehendaki pasti berlaku dan apa yang Allah tidak kehendaki pasti tidak akan berlaku. Jadi kita kena tahulah bahawasanya kebaikan yang berlaku kepada kita ini Allah kehendaki. Dan begitulah sebaliknya. Maknanya kalau ada perkara yang kita tak suka secara zahirnya berlaku kepada kita, tapi inilah dianya masyiatullah, kehendak Allah. Masya Allahu kana wa ma lam yasha lam yakun. Apa yang Allah kehendaki pasti akan berlaku. Dan apa yang Allah tidak kehendaki pasti dia tidak akan berlaku. Jadi sebab itu kita kata semua ini adalah ketetapan Allah hadirin dan hadirat. Bukan kita boleh buat sesuka hati kita sahaja bila kita berada di atas muka dunia ini. Seolah-olah hidup tanpa peraturan, seolah hidup tanpa batasan, seolah hidup tanpa mengikut arahan hadirin dan hadirat, maka kita kata ini tidak tepat. Maka inilah salah satu daripada kelompok Murji'ah. Pun sama juga. Dia kata Allah yang telah menjalankan ataupun menetapkan bahawasanya kepada makhluknya mereka melakukan sesuka hati mereka sahaja. Tetapi kita kata kita ni adalah terikat. Amalan kita ini ada kaitan dengan keimanan kita kepada Allah. Dan kita ni apabila kita beriman, wajib dibuktikan dengan amal soleh. Dan amalan soleh tu mesti meliputi dua teras. Mesti meliputi dua teras. Iaitu buat dan tinggal, hadirin dan hadirat. Buat segala perintah Allah dan tinggal segala larangan Allah. Antara cabang iman adalah solat, adalah jihad, adalah puasa, adalah baca Quran, adalah sedekah, adalah i'tikaf, adalah menuntut ilmu.
Dan antara cabang iman juga adalah tidak mensyirikkan Allah, tidak berzina, tidak membunuh manusia, tidak mencuri, tidak menipu, tidak mencarut, tidak sekian. Itu semua juga hadirin dan hadirat. Maknanya iman ini mencakupi amal soleh yang meliputi dua perkara, buat dan tinggal, buat segala perintah Allah dan tinggal segala larangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kita nak bahawasanya kehidupan kita, amalan kita adalah mengikut aturan dan arahan yang ditetapkan oleh Allah Ta'ala. Semuanya kita ambil daripada teras yang paling utama adalah Al-Quran dan Sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan daripada adunan dan gaulan hadirin dan hadirat yang dilakukan oleh para ulama kita terhadap Al-Quran dan hadis, maka mereka dapat kesimpulan itu bahawasanya iman ini tidak boleh dipisahkan dengan amal saleh kita ataupun dengan amalan kita. Bahawasanya kalau orang tu buat jahat, ada kesan juga dengan iman dia. Dan kalau orang itu buat baik, ada kesan juga, ada kaitan juga dengan iman dia. Itu akan memberi kesan kepada keimanan dia. Kalau dia buat jahat, iman dia jatuh, iman dia berkuranglah, iman dia merosot. Tetapi kalau dia buat kebaikan, iman dia bertambah hadirin hadirat. Itu dalam Quran kata, dalam surah surah Al-Fatah ke apa? Inna fatahna laka fathan mubina liyaghfira laka Allahu ma taqaddama min zambika wa ma ta'akhkhar wa yutimma ni'matahu 'alaika wa yahdiyaka siratan mustaqima wa yansuraka Allahu nasran aziza wallazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyazdadu imanan ma'a imanihim. Ataupun begitu ayat dia hadirin dan hadirat. Ataupun adalah perkataan liyazdadu imanan ma'a imanihim. Sekiranya saya tidak betul, maka saya istighfar kepada Allah Ta'ala. Tetapi boleh cek balik dalam surah tersebut hadirin dan hadirat. Jadi liyazdadu imanan, maksudnya untuk menambah iman. Maksudnya iman ini bertambah. Tapi apa yang menambahkan iman? Amal saleh. Dan apa yang mengurangkan iman? Amalan maksiat. Jadi itu menunjukkan amalan perbuatan kita ini ada kaitan dengan keimanan kita. Mana mungkin tidak ada kaitan. Seolah-olah semuanya itu adalah ketetapan Allah, kita buat sesuka hati kita. Tidak. Tapi di sisi Ahlus Sunnah wal Jamaah, saya nak tutup sebagai kesimpulan, maksiat tidak menjadikan pelakunya kufur. Itu. Maksiat tidak menjadikan pelakunya kufur. Sebaliknya, maksiat ini kita katakan mengurangkan dan merendahkan keimanan. Cuma kesannya adalah kita kena istighfar kepada Allah. Allah kata, fa'lam annahu la ilaha illallah. Sambungannya apa? Wastaghfir li dzambik. Maka ketahuilah bahawasanya tidak ada Tuhan yang diabdikan diri kecuali Allah. Maka hendaklah kamu beristighfar ke atas dosa kamu. Tengok Allah kata, wastaghfir li dzambik. Jadi maknanya bila ada dosa bukan makna dia kafir. Bila dia ada dosa dia masih Muslim. Cuma dia Muslim yang iman dia rendah dan lemah. Maka dia berhajat kepada istighfar. Istighfar kepada Allah. Itu juga yang disebutkan dalam surah Fussilat ayat yang ke-6. Fastaqimu ilaihi wastaghfiruh. Istiqamahlah kamu kepada Allah dan istighfarlah kamu kepada Allah. Dan itulah yang disebutkan oleh Nabi SAW. Ittaqillaha haitsuma kunta wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nas bi khuluqin hasan. Takwalah kamu kepada Allah di mana sahaja kamu berada dan susulilah kejahatan dengan kebaikan, dan nescaya kebaikan memadamkan kejahatan. Jadi ini menunjukkan kepada kita ini, walaupun amalan jahat kita pun akan memberi kesan kepada keimanan kita, tetapi ia boleh bertambah hadirin dan hadirat dengan istighfar dan dengan amal salih kita ini. Kerana Allah sebut dalam surah Hud ayat yang ke-114, innal hasanati yuzhibna sayyiat. Kebaikan-kebaikan kita akan memadamkan dosa-dosa yang telah kita lakukan. Jadi inilah dianya kerangka pemikiran Ahlus Sunnah wal Jamaah hadirin dan hadirat dalam isu iman dan amalan perbuatan yang kita lakukan. Jadi selesai perbahasan At-Tarikiyah dan selesai perbahasan As-Sa'ibiyah. Jadi insya-Allah pada kuliah bulan depan hadirin dan hadirat kita akan memasuki perbahasan
golongan yang ketiga daripada kelompok Murji'ah ini, iaitu Ar-Rajiyah. Ar-Rajiyah. Baik, jadi saya rasa memadai sekadar itu perbahasan kita pada malam ni. Jazakumullah khairan saya ucapkan kepada jawatan kuasa penganjur kita, Pertubuhan Kebajikan Darul Tauhid Malaysia Cawangan Kedah, panjangnya. Dan juga hadirin dan hadirat, muslimin dan muslimat yang sudi bersama dengan kita daripada awal sehingga selesai perbahasan pada malam ni. Saya minta maaf jika ada salah silap dan kekurangan dan seumpamanya. Aqulu qawli hadza astaghfirullahal azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.